Isu Jalan Tok Kangar di Juru bukanlah sesuatu yang baharu. Ia telah berlarutan selama bertahun-tahun. Malah ada yang menyebut tempohnya mencecah antara 8 hingga 10 tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas. Apa yang sepatutnya menjadi projek pembangunan untuk meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya, akhirnya bertukar menjadi simbol kelewatan dan kegagalan pengurusan. Pada asalnya, projek pelebaran dan naik taraf jalan ini dirancang untuk menampung peningkatan trafik yang semakin padat di kawasan Juru, khususnya laluan yang menghubungkan kawasan industri dan komersial seperti Auto City. Namun, realitinya jauh berbeza. Projek yang sepatutnya membawa kemudahan menjadi beban kepada penduduk setempat dan pengguna pada ketika itu. Pada Disember 2023, satu langkah tegas telah diambil apabila Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang atau PDC bertindak menamatkan kontrak kontraktor asal. Keputusan ini dibuat selepas pihak kontraktor gagal memenuhi syarat dan keperluan yang telah ditetapkan dalam projek tersebut. Penamatan ini dilihat sebagai titik perubahan penting. Satu pengakuan bahawa projek ini tidak boleh lagi dibiarkan terus tergantung tanpa hala tuju yang jelas. Namun begitu, langkah pembetulan tidak berlaku serta-merta. Hanya pada April 2025, kontraktor yang baru dilantik untuk mengambil alih dan meneruskan baki kerja pembinaan. Dengan pelantikan ini, harapan kembali disandarkan kepada keupayaan pihak baharu untuk menyelesaikan projek yang sekian lama terbengkalai. Situasi terkini di Jalan Tok Kangar, Juru, menunjukkan satu perkembangan yang sedikit melegakan selepas sekian lama menjadi isu yang berpanjangan. Walaupun projek ini telah tertangguh bertahun-tahun, kemajuan terkini memberi isyarat bahawa kerja-kerja pembinaan kini kembali berada di landasan yang lebih stabil. Setakat laporan terbaru pada November 2025, projek Fasa 2 telah mencapai kemajuan sekitar 29%. Menariknya, pencapaian ini dilaporkan sedikit lebih awal daripada jadual asal, iaitu sekitar 1% lebih cepat daripada sasaran yang ditetapkan. Walaupun angka ini kelihatan kecil, ia memberi makna besar kepada usaha pemulihan projek yang sebelum ini banyak menghadapi gangguan. Projek ini dijangka siap sepenuhnya menjelang Oktober 2026, satu tarikh yang kini menjadi penanda penting kepada semua pihak yang terlibat serta pengguna jalan raya yang telah lama menunggu perubahan. Fasa 2 projek ini melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan sedia ada kepada 4 lorong atau sistem dualisasi. Tujuan utama kerja ini adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas yang kronik di kawasan Juru, yang selama ini menjadi salah satu laluan paling sibuk di Pulau Pinang. Pelaksanaan projek ini dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang atau PDC dengan kerjasama teknikal daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang. Kerjasama antara kedua-dua agensi ini menjadi tulang belakang kepada usaha meneruskan semula projek yang pernah tergendala sebelum ini. Namun begitu, walaupun kerja-kerja pembinaan telah diteruskan, pengguna jalan raya masih berdepan cabaran harian. Kesesakan trafik tetap berlaku, terutama pada waktu puncak. Keadaan ini berpunca daripada penyempitan lorong di kawasan pembinaan yang tidak dapat dielakkan, menyebabkan aliran trafik menjadi perlahan dan tidak stabil. Sebelum ini, projek ini pernah mengalami kelewatan serius lebih daripada 8 tahun akibat kegagalan kontraktor asal memenuhi syarat kontrak. Situasi tersebut akhirnya membawa kepada pertukaran kontraktor sebelum kerja-kerja disambung semula oleh pihak baharu yang dilantik. Perkembangan ini turut mendapat perhatian pelbagai pihak, termasuk saluran berita tempatan seperti Buletin Mutiara yang melaporkan kemajuan serta isu-isu berkaitan projek ini dari semasa ke semasa. Kini, walaupun masih belum selesai